Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanim Nadia binti Zakri. Nombor metrik 23301976 akan membuat rumusan berkaitan dengan produk kami dalam inovasi bahan bantu pengajaran dan juga pembelajaran, iaitu Baba Pempen. Jadi secara rumusannya, Geoseason Vista ini dibangunkan bagi menangani isu kesukaran para pelajar, khususnya memahami konsep peredaran bumi dan juga kejadian 4 musim yang sering dianggap abstrak dalam mata pelajaran geografi tingkatan 2. Sebenarnya konsep ini memerlukan para pelajar membayangkan kedudukan dan juga pergerakan bumi mengelilingi matahari serta kesannya terhadap perubahan musim di hemisfera yang berbeza. Jadi keadaan ini sebenarnya telah menyebabkan sebahagian daripada para pelajar hanya menghafal fakta tanpa memahami konsep yang sebenar. Bagi mengatasi masalah tersebut, Geoseason Vista ini telah direka bentuk dengan menggabungkan elemen visual, interaktif dan juga pentaksiran dalam satu set pembelajaran yang lengkap. Inovasi ini terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu model replika 4 musim, kad informasi ataupun kita kenali sebagai flashcard dan juga roda interaktif berputar. Sebenarnya ketiga-tiga komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam membantu murid memahami konsep secara lebih jelas, konkret dan juga mudah difahami. Jadi pembinaan inovasi ini juga selaras dengan objektif untuk meningkatkan kefahaman para pelajar, membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan serta menggalakkan penglibatan aktif para pelajar dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahan yang bersifat maujud dan juga interaktif ini sememangnya membolehkan para pelajar belajar melalui pengalaman, pemerhatian dan juga penerokaan kendiri, sekaligus menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan juga menyeronokkan. Dari aspek impak pula, Geoseason Vista ini memberi manfaat kepada para pelajar khususnya dalam meningkatkan tahap penguasaan mereka terhadap topik kejadian 4 musim di samping merangsang minat, keyakinan dan juga penglibatan aktif mereka dalam bilik darjah. Bagi guru pula, inovasi ini berfungsi sebagai bahan bantu pengajaran yang praktikal dan juga kreatif untuk menjelaskan sesuatu konsep yang kompleks dengan lebih sistematik dan juga berkesan. Kalau kita lihat pada peringkat sekolah pula, penggunaan inovasi seperti ini dapat menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 melalui penerapan elemen komunikasi, kolaboratif, kreatif dan juga pemikiran kritis dalam pembelajaran. Jadi secara keseluruhannya, Geoseason Vista ini bukan sekadar bahan bantu pengajaran tetapi merupakan satu medium pembelajaran yang mampu mentransformasikan konsep yang berbentuk abstrak kepada pengalaman pembelajaran yang lebih bersifat autentik, interaktif dan juga bermakna. Jadi kami harapkan supaya inovasi ini dapat menjadi salah satu alternatif terbaik dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran geografi serta menyokong usaha melahirkan murid yang lebih aktif, berpengetahuan dan juga berfikiran kritis selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.